Dan Trump mengatakan Iran akan menyaksikan atau dunia akan menyaksikan Amerika akan melakukan pengeboman yang paling hebat, paling besar yang dunia tidak pernah saksikan akan mereka lakukan kepada Iran jika Iran gagal menuruti kehendak mereka. Ramai yang hairan kenapa Perdana Menteri Israel Netanyahu telah mengadakan pertemuan dengan Donald Trump di Washington untuk kali yang kedua dalam tempoh 2 bulan berturut-turut. Ia satu perkara yang luar biasa kerana di fasa perang yang begitu tegang sebelum daripada ini pun tidaklah sekerap itu beliau bertemu dengan Presiden Amerika. Dikala Presiden Amerika ketika ini, Trump begitu sibuk untuk lakukan rundingan dengan pelbagai negara di atas pengumuman tarif yang beliau kenakan kepada banyak negara baru-baru pada ini. Ya, yang pertamanya memang Israel juga turut dikenakan kenaikan tarif sebanyak 17%. Tidak disangka ya oleh banyak pihak sebagai sekutu yang dianggap paling rapat, paling setia, turut dikenakan apa disebut sebagai kenaikan tarif dikala mereka berhadapan dengan pelbagai kemelut ekonomi dikala perang yang telah pun memasuki tahun yang ketiga. Jadi sebenarnya ada beberapa perkara penting yang perlu beliau segera mohon pertolongan daripada Trump yang kita boleh sebutkan. Yang pertamanya adalah apa yang berlaku di Syria. Mutakhir ini untuk tempoh beberapa minggu yang lalu, tentera Israel telah pun melakukan serangan ke dalam wilayah Syria yang ianya ada satu tindakan yang luar biasa walaupun sejak daripada awal pertukaran rejim di tahun yang lalu daripada rejim Bashar Assad kepada pemerintah baru, di hari pertama pertukaran rejim itu, terus tentera Israel masuk melakukan serangan terhadap aset-aset tentera laut dan tentera udara Syria sehingga dikatakan lumpuh 70 ke 80% kekuatan ketenteraan laut dan udara Syria pada ketika itu, dan dia juga telah pun mula masuk ke wilayah yang dikawal oleh PBB yang sepatutnya dijadikan buffer zone di Golan dan juga wilayah-wilayah bersempadan dengan Golan yang lain. Tetapi apa yang berlaku pada 2 minggu yang lalu adalah serangan masuk ke dalam wilayah sehingga ke Dar'a, satu kawasan ataupun bandar yang berdekatan dengan sempadan Jordan, dan juga sehinggalah kepada Homs dan juga Hama, sehinggalah kepada tentera daratnya masuk kepada wilayah disebut sebagai wilayah Nawa. Itu satu pekan kecil yang ada di Syria tersebut. Jadi ia adalah satu tindakan yang luar biasa yang mana serangan ini adalah serangan udara dan juga serangan darat serentak. Yang udaranya telah pun memusnahkan lapangan terbang yang ada di Homs di beberapa wilayah yang lain, dan yang daratnya masuk sehingga ke Nawa, sehingga ke Dar'a, memerangi penduduk tempatan hingga menyebabkan berlakulah pertempuran di antara penduduk tempatan Syria dengan tentera darat Israel sehinggalah menyebabkan terbunuhnya di kedua-dua pihak. Itu yang berlaku. Jadi persoalannya kenapa perkara ini berlaku dan kenapa sehingga Netanyahu perlu pergi bertemu dengan Donald Trump? Yang pertamanya, Israel mengetahui bahawa Syria telah pun membuat satu keputusan untuk bersetuju dengan Turki, memeteraikan satu perjanjian dengan Turki supaya tentera Turki masuk ke dalam wilayah Syria, bantu Syria untuk menjaga kedaulatan negara tersebut. Kerana perkara ini berlaku? Kerana seawal hari pertama berlakunya perubahan rejim di Syria, Israel telah pun melakukan serangan yang begitu dahsyat sebagaimana yang kita sebutkan tadi, yang memusnahkan segala infrastruktur, equipment ketenteraan yang ada dalam Syria. Dan hari demi hari, mereka tidak putus minggu ke minggu, bulan ke bulan, terus melakukan serangan demi serangan dalam keadaan kerajaan Syria yang ada pada ketika itu tidak mampu untuk melakukan serangan balas. Kerana mereka masih lagi fragile, mereka masih lagi rapuh dalam keadaan mereka cuba nak menyatukan pelbagai proksi-proksi yang ada di pelbagai wilayah yang turut ada senjata mereka untuk bersatu di dalam kerajaan, dan mereka tidak ada kesempatan untuk bina kekuatan ketenteraan yang begitu hebat dan sebagainya untuk menyerang balas serangan yang dilakukan oleh Israel. Tetapi Israel tanpa henti walaupun tidak dilakukan serangan balas terus-menerus melakukan serangan ke dalam wilayah Syria sehingga ianya mengancam pemerintah baru yang berpusat di Damsyik ketika ini. Maka apa yang berlaku ialah Presiden sementara Syria ini telah bertemu dengan Erdogan meminta pertolongan Turki untuk Turki masuk membantu Syria, dan Turki bersetuju dengannya. Bila mana berita persetujuan Turki untuk memindahkan tenteranya dan aset ketenteraan laut dan udaranya ke dalam Syria bagi membantu Syria menjaga kedaulatan negaranya, maka ia mula memberi ancaman kepada Israel, lalu Israel masuk menyerang dan merosakkan segala infrastruktur tentera, infrastruktur awam dan sebagainya yang berpotensi digunakan oleh Turki. Lalu Turki bertindak balas. Menteri Luar Turki mengatakan bahawa apa sahaja tindakan Israel tidak akan menghalang Turki untuk masuk ke dalam Syria kerana ia adalah sah dari segi undang-undang, kerana ianya dipersetujui oleh pemerintah Syria itu sendiri. Maka tindakan ini telah pun memeningkan kepala Netanyahu. Lalu Netanyahu telah pun pergi ke Amerika bertemu dengan Donald Trump untuk meminta Donald Trump menghalang Erdogan dan juga Turki membawa masuk tenteranya masuk ke Syria. Tetapi apa jawapan Donald Trump? Secara terbuka di hadapan media, yang mana dalam sidang media itu Netanyahu juga berada di sebelahnya, Trump mengatakan bahawa beliau berkeyakinan tinggi kepada Turki, secara khususnya kepada Presidennya Erdogan, dalam nak memelihara kestabilan dan juga perubahan yang berlaku di Syria tersebut. Dengan makna bahawa beliau tidak ada halangan kepada Turki
untuk masuk membantu pemerintah baru Syria pada ketika ini, dan beliau sebut juga secara langsung nasihat beliau secara terbuka kepada Netanyahu supaya menjadi orang yang lebih reasonable, sentiasa reasonable, dan sekiranya berlaku sebarang permasalahan dengan Erdogan ataupun dengan Turki, biarkan Amerika yang menyelesaikannya tanpa perlu untuk Israel masuk menyelesaikannya. Jadi di sini menunjukkan pertemuan itu adalah pertemuan yang gagal. Walaupun selepas pertemuan tersebut, Netanyahu mengatakan pertemuan itu adalah pertemuan yang berjaya. Tetapi CNN, media milik Amerika sendiri, mengatakan Netanyahu telah pun gagal dalam pertemuan dengan Donald Trump tersebut. Itu yang pertama. Yang keduanya, isu perbincangan di antara Netanyahu yang perlu disegerakan dengan Donald Trump juga ialah isu berkait dengan Iran. Apa yang berlaku mutakhir ini ialah hampir 3 bulan Donald Trump menjadi Presiden Amerika untuk penggal yang baru ini, telah pun 2 kali Donald Trump menghantar surat kepada Iran, menjemput Iran untuk melakukan rundingan secara langsung dengan Amerika berkait dengan program nuklear yang dibangunkan oleh Iran selama ini. Surat pertama ditujukan kepada pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Sayyid Ali Khamenei, yang mengajak untuk melakukan rundingan. Tetapi ianya ditolak mentah-mentah oleh Sayyid Ali Khamenei dengan mengatakan Amerika adalah watak yang tidak boleh dipercayai, apatah lagi Donald Trump adalah individu yang memang tidak boleh dibawa berunding, tidak boleh dipercayai. Maka mereka menolak kerjasama tersebut. Manakala surat kedua yang dihantar beberapa minggu yang lalu, katanya ditujukan kepada Presiden Iran, yang mana juga sekali lagi mendesak Iran untuk melakukan rundingan terus program nuklearnya dengan Amerika, dengan amaran sekiranya mereka tidak mahu berunding, maka Amerika bersiap untuk melakukan serangan kepada Iran, yang mana persiapan ketenteraan juga telah pun dilakukan katanya di Lautan Hindi, itu di pangkalan-pangkalan tentera Amerika yang ada di sana, dan Trump mengatakan Iran akan menyaksikan atau dunia akan menyaksikan Amerika akan melakukan pengeboman yang paling hebat, paling besar yang dunia tidak pernah saksikan akan mereka lakukan kepada Iran jika Iran gagal menuruti kehendak mereka. Jadi sebenarnya apa yang berlaku di sini? Pertamanya, bagi Iran memang benar ketidakyakinan mereka untuk berunding dengan Amerika itu disebabkan sebagaimana kita sebutkan selama ini, ketika mana PBB telah pun meluluskan satu resolusi mewujudkan satu jawatan kuasa khas yang melibatkan 5 kuasa besar dunia, kuasa veto bersama dengan Jerman, iaitu Amerika, Britain, Perancis, China, Rusia dan juga Jerman, untuk berunding dengan Iran. Dan rundingan telah pun berlaku dengan begitu pesat di antara 2015 hingga 2018. Tiba-tiba 2018 Amerika yang tarik diri. Maknanya di sini ada asas kepada Iran untuk tidak percayai Amerika. Tetapi dalam surat kedua baru-baru ini, Iran telah pun memberikan respon, mereka hanya sedia untuk berunding dengan Amerika menggunakan pihak ketiga, bukan secara langsung dengan Amerika. Dan baru-baru ini telah pun berlaku rundingan tersebut, itu selepas daripada Netanyahu balik daripada Washington. Rundingan pertama telah pun berlaku di Oman. Oman menjadi pihak ketiga yang bertemukan di antara Menteri Luar Iran dan juga utusan khas Donald Trump ke Timur Tengah dalam rundingan pertama. Dan katanya beberapa hari lagi akan berlaku rundingan kedua yang akan berlaku di Itali dan juga boleh jadi di Oman juga sebenarnya. Jadi apa yang berlaku di sini ialah Netanyahu sesekali tidak bersetuju dengan rundingan yang Amerika cuba lakukan dengan Iran tersebut. Walaupun mereka mengetahui bila mana Amerika dengan Iran berunding, ianya tidak akan selesai. Boleh jadi daripada 10 tuntutan Amerika, Iran mungkin akan bersetuju dengan 1 atau 2 saja. Ianya tidak akan selesai. Tetapi bila mana berunding, kata Netanyahu, ia akan menyebabkan Iran mempunyai masa yang begitu lama untuk duduk dalam suasana yang lebih aman. Apa yang Netanyahu mahukan ialah Amerika melakukan serangan terus kepada Iran. Kerana bagi Netanyahu, perang di waktu ini dengan Iran adalah waktu yang paling sesuai. Kerana sekutu Iran, Hizbullah yang terletak di Lebanon itu telah pun dilemahkan. Kemudian sekutu Iran yang ada di Syria, Bashar Assad, telah pun dijatuhkan. This is the right time to America membantu Israel untuk menyerangkan Iran. Kalaupun ianya tidak menjatuhkan rejim yang ada di Iran, sekurang-kurangnya serangan tersebut akan menjatuhkan tahap kekuatan, ketenteraan ataupun persenjataan yang ada di Iran. Itu yang dimahukan oleh Netanyahu. Tetapi tindakan Netanyahu itu tidak boleh disetujui oleh Donald Trump. Donald Trump mengetahui, ya, untuk memulakan perang ianya satu perkara yang mudah. Tapi mereka mengambil pengajaran apa yang berlaku di Afghanistan dan apa yang berlaku di Iraq dalam perang 2001 dan 2003 yang sepatutnya memakan masa hanya beberapa bulan, tapi ianya berlarutan lebih daripada 1 dekad. Yang sepatutnya perbelanjaannya hanya beberapa ratus bilion, tetapi ianya telah pun menjadi lebih daripada 5 trilion, sehingga ianya memberi efek kepada domestic development dalam Amerika itu sendiri. Dia punya healthcare dia hari ini telah pun merosot, dia punya kualiti, dia punya sektor pendidikan juga dipotong bajetnya. Dan masuk Trump untuk kali yang kedua ini juga banyak lagi sektor-sektor kerajaan yang telah pun dikurangkan bajetnya, keuangannya, katakan kerajaan dibuang dan sebagainya. Kerana apa? Kerana keuangan bermasalah yang mereka hadapi, puncanya daripada perang yang Bush lakukan ketika mana di Iraq dan juga di Afghanistan tahun 2001 dan 2003 yang lalu. Jadi, kalaulah di Iraq dan Afghanistan, yang mana negaranya tidak sekuat Iran,
Yang mana Iran hari ini berganda lebih kuat daripada Iraq zaman Saddam pada ketika itu. Jadi kalaulah ketika itu habis 5 triliun, berapa puluh triliun pula hendak dihabiskan oleh Amerika. Dalam keadaan mereka ketika ini berdepan dengan hutang yang begitu besar, dengan trade deficit yang begitu besar, dengan financial deficit yang begitu besar tahun-tahun. Jadi bagaimana lagi mereka nak habiskan wang yang begitu banyak. Yang keduanya, kalau dahulunya perang itu berlarutan begitu panjang sehingga hampir 2 dekad, berapa dekad lagi hendak dilakukan jika berlakunya perang dengan Iran. Jadi ketika itu yang bermasalahnya adalah Amerika, bukan Israel. Tetapi kenapa Netanyahu bermati-matian nakkan sangat Amerika serang Iran? Kerana ketika ini dia mahukan satu suasana yang selamat bagi kedudukannya sebagai Perdana Menteri. Dia adalah Perdana Menteri yang tidak selamat. Kerana apa? Sokongannya di kalangan ahli-ahli parlimen tidak sepadu sebagaimana penggal-penggal yang lalu. Yang keduanya, dia berdepan dengan tentangan dalaman yang begitu kuat di kalangan rakyatnya daripada pelbagai pihak termasuk dalam tentera yang mula memboikot beliau. Dan yang terbaru berita yang dikeluarkan dalam minggu ini bagaimana anggota Brigade Golani, itu satu brigade elit tentera Israel yang paling hebat, seumpama komando kita boleh jadi di Malaysia, yang mana telah pun menyatakan bantahan mereka terhadap perang yang disambung semula, yang setelah mana ianya telah pun ditamatkan dalam rundingan damai yang dilakukan dalam gencatan senjata Januari yang lalu. Jadi, dia mahukan perang ini diteruskan. Kerana apa? Kerana Netanyahu nak menyelamatkan dirinya yang dikenakan dakwaan terhadap salah guna kuasa dan rasuah di mahkamah. Hari dia menyambung semula perang di Gaza, Mac yang lalu, ada hari yang sepatutnya dia perlu dihadapkan ke mahkamah, menjawab soalan daripada pendakwa raya dan peguam-peguam di atas tuduhan salah laku yang dikenakan kepada beliau. Disebabkan perang yang disambung menjadi alasan kepada beliau untuk menangguhkan apa yang disebutkan sebagai kes pendakwaan terhadap beliau tersebut. Jadi, itu yang pertama. Kemudian, kenapa dia menyambung perang? Dia menyambung perang kerana dia mahu suasana Israel itu sentiasa berada di dalam apa yang disebut sebagai undang-undang darurat yang membolehkan dia terus menjadi Perdana Menteri. Boleh jadi sehingga habis penggal dia 2026 tahun depan pun dia boleh jadi terus Perdana Menteri sebagai kerajaan darurat. Pilihan raya tak boleh diadakan. Kerana apa? Kerana suasana dunia ketika itu berada dalam perang besar. Kerana Amerika sedang berperang dengan Iran, dia pula sedang berperang dengan Gaza, dengan Syria, dengan Lebanon boleh jadi. Maka dia akan kekal sebagai Perdana Menteri, maka dia akan selamat daripada kes rasuah dan salah guna kuasa dia dan selamat daripada dihukum ke penjara. Tetapi dalaman Israel itu sendiri tidak bersetuju. Bila mana tindakan dia itu dibantah oleh ketua Shin Bet, iaitu satu agensi perisikan dalaman yang mana dia mahukan supaya agensi perisikan Israel sendiri, Mossad ataupun Shin Bet, dua-duanya mahukan gencatan senjata yang bermula Januari yang lalu disambung dengan gencatan senjata untuk siri yang kedua. Sehinggalah terhenti perang tersebut. Tapi kerana tidak bersetuju dengan ketua Shin Bet, dia memecat ketua Shin Bet sehingga mendatangkan kemarahan awam dan tindak balas daripada anggota-anggota Shin Bet. Dalam masa yang sama, bila mana dia diteruskan pendakwaan terhadap kes salah guna kuasa dia cuba berusaha untuk memecat peguam negara ataupun ketua pendakwa raya yang ada di Israel pada ketika ini. Jadi konflik dalaman yang begitu runcing sedang berlaku. Kemudian yang keduanya, walaupun dia menyambung serangan pada Mac yang lalu terhadap Gaza, apa yang berlaku ialah Donald Trump memberikan respon mengatakan bahawa Netanyahu mengetahui apa yang beliau lakukan. Seolah-olah dunia mengatakan bahawa Donald Trump bersetuju dengan tindakan Netanyahu menyambung perang di Gaza. Ya, boleh jadi itu juga apa yang ditafsirkan oleh Donald Trump. Tetapi dalam masa yang sama, satu orang kepercayaan Donald Trump, itu utusan khas Donald Trump ke Timur Tengah, telah mengeluarkan satu kenyataan yang panjang dalam interview yang panjang, menyatakan tindakan Israel terus menyerang Gaza selepas berjayanya gencatan senjata yang pertama dahulu sebenarnya cukup membahayakan kepentingan Amerika sendiri bila mana ia berpotensi untuk menyahstabilkan, mewujudkan suasana tidak stabil kepada sekutu Amerika yang lain, iaitu Mesir dan juga Saudi. Apa yang berlaku kata dia, bila mana kita terlalu tekan Gaza, serang Gaza, asak Gaza, Mesir berpotensi problem dia punya politik. Begitu juga dengan Saudi, juga negara-negara yang lain. Itu kata Witkoff. Itu utusan khas Donald Trump ke Timur Tengah. Kenapa dia kata begitu? Dialah orang yang terlibat dalam rundingan damai sebelum Donald Trump ambil alih presiden baru-baru ini, sehinggalah berjaya rundingan damai tersebut. Gencatan senjata telah berlaku sekitar 6 minggu. Itu kerja beliau sebagai utusan khas Donald Trump. Tiba-tiba ianya dilanggar oleh Israel sendiri. Kata dia, apa yang berlaku di Mesir ketika ini ialah pengangguran yang berlaku begitu tinggi di Mesir. Ekonomi Mesir berada dalam keadaan yang sangat buruk ketika ini. Kalaulah kita tambah untuk asak Mesir dengan serangan yang dilakukan kepada Gaza yang menyebabkan kerajaan Mesir dipimpin oleh Abdul Fattah al-Sisi ketika ini berada dalam suasana yang serba salah. Menyokong Amerika, mendatangkan kemarahan rakyat. Tidak menyokong Amerika juga mendatangkan kemarahan kepada semua pihak. Menyebabkan negara tersebut tidak stabil dan boleh jadi regime change boleh berlaku di Mesir. Kata Witkoff, sebagaimana kita berbangga dengan kejayaan kita di Syria, berjaya menjatuhkan Bashar, naiknya pemerintah baru yang dianggap mereka adalah berpihak kepada mereka, kita berpotensi kehilangan Mesir sekiranya kita terus asak Gaza ketika ini. Itu kata Witkoff. Maka ini adalah pertentangan yang berlaku di antara pentadbiran Amerika dengan Netanyahu.
menyebabkan bila Netanyahu pergi bertemu dengan Donald Trump, memujuk Donald Trump menghentikan rundingan, Donald Trump tidak bersetuju. Kata Donald Trump, Amerika perlu terus berunding dengan Iran, Israel ataupun Netanyahu buatlah kerja dia, tidak perlu campur urusan foreign policy yang perlu diputuskan oleh Amerika. Kerana Amerika mengetahui kepentingan mereka akan terjejas sekiranya mereka menuruti kehendak Netanyahu dalam hal tersebut. Jadi sebenarnya, suasana di Timur Tengah ini berpotensi besar untuk melakukan satu perubahan yang begitu besar. Yang perubahan A atau perubahan kepada B, apa saja pilihannya, semuanya tidak akan menguntungkan Netanyahu dan negara yang dipimpin oleh beliau itu sendiri. Kerana apa kita lihat di sini, sebagaimana disebut oleh Witkoff tadi, kalau berlaku perubahan rejim di Mesir, ia membahayakan Israel. Tak berlaku perubahan juga ketika ini juga, ia tidak menguntungkan Israel sama sendiri. Dan kita lihat di sini, berlaku juga konflik di Sudan yang telah pun masuk tahun yang kedua, 2 tahun berturut-turut. Perang saudara di sana. Rejim yang memerintah Sudan ketika itu adalah Jeneral Abdul Fattah Burhan. Yang memerintah itu berdepan dengan para militeri yang menentang beliau. Yang mana Abdul Fattah Burhan adalah orang yang sama menandatangani Abraham Accord, iaitu bersetuju untuk mengiktiraf Israel pada tahun 2020 yang lalu. Dan ketika ini, Abdul Fattah Burhan jugalah orang yang sama pergi minta pertolongan daripada Iran kerana tidak ada negara untuk bantu dia dalam berperang dengan para militeri tersebut. Lalu, Israel juga bimbang Sudan akan berubah. Daripada Sudan yang selama ini dilihat mengiktiraf mereka dalam Abraham Accord kepada Sudan yang mula berpihak kepada Iran. Manakala Turki yang selama ini dilihat sebagai anggota NATO yang lama ada hubungan diplomasi dengan Israel berpotensi menjadi musuh baru yang boleh berpotensi untuk berlaku pertembungan secara langsung di antara dua kuasa ini di Syria bila mana mereka terlalu melampau melakukan serangan terhadap kedaulatan Syria. Maka Turki masuk. Bila Turki masuk, kalau mereka menentang, maka akan berlaku satu perkara yang tidak diketahui apa kesannya. Jadi, ke mana-mana saja berlaku, sama ada berlaku perubahan rejim ataupun tidak berlaku perubahan rejim di Timur Tengah ataupun di Asia Barat tersebut, tetapi perubahan sikap di kalangan negara-negara yang ada di Timur Tengah ketika ini ataupun di Asia Barat ketika ini, sama ada negara yang berada di pihak Turki, di pihak Saudi ataupun negara yang berada di pihak Iran, kesemuanya sesekali tidak menguntungkan Netanyahu dan tidak menguntungkan Israel. Lalu itulah sebabnya Netanyahu pergi bertemu dengan Donald Trump kerana kerungsingan beliau. Apa yang berlaku ini bukan sekadar merosakkan negara dia, tapi utamanya akan menjahanamkan dirinya sendiri. Ia berdepan dengan kes salah laku ketika ini, berdepan dengan penentangan yang luar biasa di kalangan rakyatnya, non-stop hari-hari bantahan di kalangan rakyat berlaku kepada beliau. Maka dilema kepada Netanyahu ini disampaikan kepada Trump, tetapi Trump sama sekali tidak bersetuju dengan kehendak Netanyahu tersebut. Itulah situasi yang berlaku di Timur Tengah atau di Asia Barat ketika ini, dan juga bagaimana Donald Trump punya pentadbiran menguruskannya.